Spot makan wajib try kalau korang ke Pahang. Memang rugi datang Pahang tapi tak singgah tempat makan ni. First, Zaman Tori Recipe. Kedai berkonsepkan tradisional, banyak elemen kayu ala rumah lama. Vibe kampung memang terasa. Ada tempat beraircon dan ruang terbuka. Barang vintage pun banyak. Memang nostalgia. Dekat sini menyediakan masakan kampung macam patin tempoyak. Patin bakar tempoyak pun ada. Gulai tempoyak, daging salai dan banyak lagi masakan kampung. Kedai ni dapat banyak anugerah dan memang menjadi tumpuan family dan pelancong. Next, Horizon Garden. Restoran Chinese dan Thai yang selesa dan klasi. Masakan panas dia tipikal je, tapi tom yum dia memang killer. Uniknya dekat sini ada siakap babanyonya, ada juga daging black pepper, sotong salted egg, udang nestem, semua ada. Sesuai untuk dinner, makan dengan family atau buat celebration kecil. Kalau nak masakan Melayu dengan sentuhan moden, Tunteja lah pilihan terbaik. Dekat sini ada menu macam sambal udang petai, asam pedas ikan jenaha, udang celup tepung, lamb shank pun ada juga. Dekat sini ada dessert rare yang wajib korang try, puding diraja, signature Pahang yang manis lemak dan lembut teksturnya. Restoran ni pun selesa, vibe mewah dan sangat family friendly. Kalau lalu Bentong, jangan lupa singgah Lemang Tok Ki. Lemang fresh yang dibakar setiap hari. Makan dengan rendang memang cair dalam mulut. Menu lain pun ada juga, macam kambing bakar, ikan bakar, patin tempoyak, endol pun ada juga. Kedai luas, selesa dan penuh dengan barang unik. Dari baju besi sampai helmet yang diperbuat daripada logam. So, tunggu apa lagi? Kalau betul nak rasa sendiri masakan tradisional Pahang, wajib singgah 4 kedai makan menarik ni. Barulah lengkap trip korang.